Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik wa bil ijabatil jadir. وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang mana sedang menonton akan tazkirah pendek anjuran Rabitah Alumni Al-Azhar. Saya mendoakan agar ayah-ayah, ibu-ibu hadirin semua dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, dan Alhamdulillah kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang mana merupakan bulan mendidik jiwa sanubari kita untuk kita sama-sama mengajar diri kita dan juga mendidik diri kita ini jiwa, iman, dan juga kita mengubah cara hidup kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah pun meletakkan objektif yang besar sebenarnya di dalam bulan Ramadan ini, ataupun kita katakan bulan puasa ini, yang mana seringkali lah kalau kita dengar di kaca TV, di meja-meja penceramah, di surau dan juga di masjid, mereka menggunakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadinya, kalau kita melihat daripada perspektif ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk bulan Ramadan ataupun puasa itu sendiri adalah dia punya objektif yang terbesar adalah membina takwa itu. Jadi ya tuan-tuan, persoalan yang perlu kita bincangkan pada hari ini adalah benda yang biasa orang bincangkan. Apakah itu takwa? Takwa kalau kita melihat dalam bahasa Arab merupakan diambil daripada perkataan waqa. Waqa ni dia adalah menjaga sesuatu ataupun wiqayah, perlindungan. Jadi dari sudut bahasa kita dah melihat bahawa dia mencipta akan satu perlindungan. Perlindungan daripada apa? Perlindungan daripada kita melakukan perkara-perkara yang haram, dan dalam masa yang sama dia bukan melakukan perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram ataupun yang dicegah, tetapi dia membuat perkara-perkara yang mana dituntut. Dan kena ingat, ada satu lagi kita panggil frasa ataupun perkara syarat untuk kita mendapatkan takwa itu adalah istish'aran, iaitu dia kena merasa bahawa dia lebih dekat dan juga lebih mencintai Tuhan yang mana dia sembah, Tuhan yang mana dia mengibadahkan, meletakkan kepada segala amal dia itu dan apa yang dia sembah dan dia ibadati. Sebab itu kalau kita lihat konsep itu dengan lebih jelas, dia bawa kepada takwa ini adalah kesedaran hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, menjaga ataupun melihat segala apa yang kita buat, dan kita perlulah dalam bulan Ramadan ini mentarbiyah sampai satu tahap kita tidak buat perkara yang Allah tak suka, Allah murkai, dan kita bersegera untuk melakukan perkara yang Allah redha. Barulah dia pergi kepada takwa itu.
Benda nampak simple, tapi susah sebenarnya nak bawa benda ini. Sebab itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia menjelaskan definisi takwa dengan beberapa syarat. Perkara yang makruf, iaitu 4 syarat diletak. Iaitu ar-ridha bil qalil. Minta maaf, awalnya adalah al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bitanzil. Dia itu segera beramal dengan apa yang diturunkan. Dan amal itu ada 2. Perkara yang ditegah, perkara yang disuruh. Warridha bil qalil. Dan juga dia kena redha dengan benda yang sedikit. Dan yang terakhir sekali adalah wal isti'dad liyaumin rahil. Iaitu dia bersedia dalam pergi kepada satu, kita panggil fasa, iaitu fasa menyediakan diri kita ini pada hari kebangkitan nanti. Jadi takwa itu begitu kompleks. Takrif nampak mudah, namun sukar untuk diaplikasikan dan kita panggil apa, direalisasikan dalam jiwa kita. Justru itu, kalau kita melihat perkara ini dengan lebih mendalam, Allah nakkan hasil, natijah daripada puasa kita dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini puasa dapat pergi ke arah itu. Sebab itu, kalau kita pergi kepada takrif puasa sedikit kan, kebiasaan para ustaz akan kata puasa ini dari segi bahasa adalah al-imsak, iaitu menahan. Menahan diri kita. Kalau kita melihat menahan itu hanya daripada sudut perspektif fizikal, macam kita lihat sahabat-sahabat kita ataupun saudara Islam kita yang lain, iaitu dia pergi kepada menahan lapar dan dahaga. Itu adalah aspek zahiri ataupun aspek fizikal. Kalau kita pergi pada aspek batin, iaitu rohani, yang mana dia lebih kepada lebih kepada spiritual, iaitu kalaulah kita mampu menahan diri kita daripada benda-benda yang fizikal, yang zahir, makan, minum, nescaya benda yang perlu untuk yang kita perlu tahan lebih lagi adalah kehendak dan juga nafsu kita. Syaitan dah tak ada, syaitan diikat. Nafsu sahaja yang perlu untuk dididik. Perlu dididik dengan apa? Dia kena tahan marah. Dia kena jangan mengumpat orang. Dia kena jangan ada prasangka buruk dengan orang. Benda nampak simple, tapi simple inilah yang akan diganjari pahala. Kita kejar pahala-pahala yang nampak zahir, sedekah, puasa, solat tarawih. Tetapi bayang, kalau setiap masa kita menahan diri kita daripada kita berprasangka buruk kepada orang. Setiap detik itu, jika kita niatkan kerana untuk mematuhi perintah Tuhan, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengarahkan kita untuk kita melakukan perkara yang disuruh oleh baginda Nabi, dan juga perkara, dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi dengan niat mengikut perintah tersebut, nescaya kita akan diganjari. Ya Allah, mudahnya nak dapat pahala, kan? Iaitu kita merefleksi diri kita bahawa kalau kita just tahan, aku ni hari ini aku dekat tempat kerja, aku lihat sahabat-sahabat ada yang aku tak puas hati, aku dapat kerja banyak, dia dapat kerja sikit, kita dah mula berprasangka. Kemudian kita macam dengki pula dengan dia. Bila kita dengki tu, hati sudah makin rosak, sudah ada penyakit-penyakit yang tidak sepatutnya. Justru kita perlu untuk menahan diri. Menahan diri daripada perkara tu. Kita ingat kita ini berpuasa. Dan kalau kita boleh bersihkan benda tu, nescaya Allah akan ganjari sesuai dengan niat kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Okey? Dan
Kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan apa? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minum. Maka jelas dekat sini, Allah tidak mahu untuk kita ni hanya lapar, tetapi lidah masih menipu, mulut masih mengumpat, tangan masih menyakiti, mata masih melihat perkara-perkara yang haram, hati masih dengki. Sebab itu, puasa bukan hanya mengajar kita untuk dekat perut je, tuan-tuan. Lapar, dahaga. Tak. Puasa lebih untuk menjaga hati kita. Sebab hati inilah dia terisi dengan taqwa. Benda ni sebenarnya simple, common, iaitu benda yang biasa disebut, diucapkan oleh para asatizah kita. Namun kita, hatta para asatizah ni, hatta saya sendiri, ya Allah, susah nak buat. Tapi benda ini merupakan, kita panggil apa, ma'yar, kita punya apa, parameter. Kita nakkan pahala ataupun ganjaran puasa ni bagaimana. Kalau kita hanya hari ni puasa, hari ni jaga zahir, jaga batin, jaga zahir sahaja, lapar dan juga dahaga, esok 4 orang, ketika puasa 4 orang. Dan kena ingat satu perkara, Ramadan memanglah ketika bulan itu, kalau kita buat perkara baik, dia akan meningkatkan akan kita punya pahala. Tapi bila buat perkara jahat, pahala juga akan berganda. Ini apa yang disebut oleh para ulama seperti Ibn Kathir dan juga yang lain-lain. Jadi tuan-tuan, supaya kita dapat menjadikan as-siyamu junnatun itu dalam hadis, betul-betul puasa itu perisai untuk kita berhadapan dan juga mempersiapkan diri kita untuk kita ini dapat mengejar objektif yang saya sebutkan itu tadi. Dan kalau kita lihat jaga hati tadi, nampak simple kan? Tapi itu yang diganjarkan. Sebab apa? Sebab dia sikit, tapi sekiranya dia istiqamah, nescaya perkara itu adalah benda yang mana Allah paling sukai. Apa buktinya? Hadis baginda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai ialah berterusan walaupun sedikit. Kita bukan orang kaya raya, kita bukan dermawan yang besar, kita mungkin bersedekah tak ada masalah, tapi benda yang nampak simple yang ada pada diri kita tu, jaga hati. Jangan ada rasa dengki, jangan ada prasangka, jangan dalam hati itu banyak perkara yang ragu-ragu. Kita perlu singkirkan dan terus singkirkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya ingin tutup dalam tazkirah saya? Kita kena ingat, Ramadan, sekarang kita dah berapa hari kita melaluinya. Jangan ingat Ramadan itu hanya terhenti apabila masuk Syawal. Sebab Ramadan ini adalah permulaan latihan. Dia macam kita panggil apa? Minggu orientasi untuk nak jadi Muslim yang terbaik. Selepas itu, selepas orientasi, biasa orang buat apa? Dia dah mula buat sendiri. Maksudnya apa? Dia kena buat apa yang Ramadan dia buat. Ketika Ramadan dia buat, ketika pada bulan-bulan yang lain, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, terus-menerus menjaga hati, supaya objektif sampai kepada takwa itu sentiasa dan terus sentiasa berjumpa dengan Ramadan yang lain, Ramadan yang akan datang, dan Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan yang sebelum. Jangan kita jadi orang yang mana tidak dapat apa kita panggil ganjaran
Nabi SAW sebut, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, iaitu siapa yang mana berpuasa, ada yang menggunakan lafaz man qama, siapa yang menghidupkan, ha? Apa nama, man sama Ramadan, apa, siapa yang hidupkan Ramadan itu dengan iman dan juga mengharap pahala, nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong dalam golongan-golongan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang boleh membersihkan hati kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang boleh menghapuskan dosa kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang menguatkan iman kita dan mengurniakan kepada kita takwa yang sebenar. Jadi tuan-tuan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dilanjutkan umur dan keluar daripada madrasah Ramadan ini sebagai orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, itu sahaja daripada saya. Saya harap perkongsian saya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.